Apakah itu keadilan di dalam Islam? Sebuah perkataan yang kita sering dengar dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam kehidupan seharian kita. Dia sering menjadi slogan ahli-ahli politik. Sering menjadi slogan para ustaz-ustaz, para ulama, agamawan. Sering menjadi slogan yang digunakan juga oleh ahli-ahli ekonomi, ahli-ahli perjuangan social justice. Tetapi adakah kita telah duduk sebentar untuk memahami dengan sebenar-benarnya apa itu keadilan? Dan khususnya, apakah itu keadilan di dalam Islam? Kadang-kadang bila kita guna satu perkataan banyak kali, tanpa kita duduk sekejap dan fikirkan, kadang-kadang makna dia boleh hilang. Sedangkan ini adalah istilah-istilah kunci agama ini, maka kita harus berikan perhatian yang serius. Sebelum kita bahaskan tentang keadilan, kita perlu membahaskan tentang satu lagi konsep sebenarnya yang berkait rapat dengan keadilan. Saya mengambil inspirasi daripada Tan Sri, Profesor Syed Muhammad Aqib Al-Attas, almarhum, dalam kitabnya Risalah untuk Kaum Muslimin. Apabila beliau membahaskan berkenaan dengan keadilan, beliau membahaskan terlebih dahulu tentang konsep yang dipanggil sebagai adab. Apakah adab, sahabat-sahabat sekalian? Adab ini seperti yang difahami oleh masyarakat umum, dia berkaitan dengan mungkin kalau dalam bahasa Inggeris dipanggil mannerism lah ataupun manners, kan. Table manners, kan, adab kita di meja makan, adab kita bila bercakap dengan orang tua, kan, tonasi suara kita tinggi ataupun rendah, kan, cara kita meletakkan tangan kita, cara kita lalu di depan orang-orang yang lebih tua daripada kita. Mungkin itu kefahaman masyarakat umum. Itu juga termasuk di dalam adab. Tetapi hakikatnya, istilah adab itu lebih dalam dan lebih luas daripada itu. Kalau menurut Tan Sri, Profesor Muhammad Aqib Al-Attas, almarhum, kita lihat beliau menjelaskan bahawa adab ini pertama sekali adalah mengenal dan mengakui bahawa setiap perkara itu ada tempatnya yang khas untuknya. Dan bahawa setiap perkara itu juga diatur secara berderajat. Ada tingkatan, ada darajat. Saya ulang lagi sekali. Adab ni bermaksud pengenalan. Kita kenal dan kita mengakui. Dahlah kita mengenali bahawa setiap perkara ada tempatnya yang tersendiri dan bahawa dalam kategori yang tersendiri ini juga terdapat darajat, terdapat tingkatan-tingkatan. Itulah yang dipanggil sebagai adab. Kita kenal, kemudian akui. Tak cukup dengan kenal, tak cukup dengan tahu. Kita kena mengakui. Maksud dia dalam istilah bahasa Arab, dia panggil tasdiq. Awak kena mengakui. Sama juga kita tak cukup tahu Tuhan itu Esa, kita kena akui autoriti Tuhan dalam kehidupan kita. Maka of course sudah tentu di dalam tingkatan duduk letak setiap perkara adalah Allah itu sendiri. Kan, di mana letaknya Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan manusia, dalam seluruh kewujudan ini. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan makhluk dan setiap satu itu diletakkan pada tempatnya yang tertentu. Maka sebagai manusia kita harus kenal dan akui perkara ini. Baik. Maka apakah itu keadilan? Keadilan adalah keadaannya. Keadaan di mana perkara tertentu diletakkan pada tempat yang sesuai dan pada darajat yang sesuai dengannya. Kalau adab tadi, pengenalan dan pengakuan di dalam. Keadilan adalah pengzahirannya pada dataran amalan dan juga dataran realiti. Itu yang dimaksudkan dengan adil. Maksud dia seseorang yang meletakkan setiap perkara pada tempatnya, maka dia telah melakukan keadilan. Dan keadaan di mana perkara-perkara terletak pada tempatnya yang sepatutnya, itu dipanggil sebagai keadaan yang adil. Kita meletakkan orang yang paling layak menjadi pemimpin, itu keadilan. Kita meletakkan orang yang paling layak menjadi ulama, itu keadilan. Kita meletakkan barang di tempatnya betul, contoh songkok ini, saya letak di atas kepala saya, itu memang tempatnya, maka itu adalah satu bentuk keadilan. Saya meletakkan kasut di telapak kaki saya, itu adalah satu bentuk keadaan yang adil.
Tetapi saya tidak akan mampu adil jikalau saya tidak ada adab. Jikalau saya tidak mengenal dan mengakui bahawa setiap perkara ada tempatnya yang tertentu yang Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah tetapkan, dan bahawa perkara-perkara ini ada tingkatan dan ada darajatnya. Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat sekalian, memandangkan saluran ini adalah saluran yang baru, maka saya meminta dan memohon daripada sahabat-sahabat sekalian untuk menyokong dengan subscribe, like dan juga share, kongsikan kepada orang-orang lain, kepada keluarga masing-masing, kepada kawan masing-masing, supaya manfaat ini lebih meluas. Terima kasih.